Pak Ton, rambut masih botak ah. Ni Pak Ton, nak tanya sikit Pak Ton. Kenapa Kedah lah ni pelabur suka sangat melabur ah? Pak Lebay pandai perintah sangat ke? Botak tu kan menawan. Tak semua orang ada, limited edition kot. Ni nak Abang Amai, Negeri Kedah lah ni ditadbir oleh teknokrat, profesional dan ulama. Kita gabung tiga-tiga ni sekali untuk majukan Negeri Kedah ni. Antara faktor utama pelabur suka mai kat Kedah ni, proses permohonan permit tu cepat. Awal, dulu lambat sangat ke? Negeri lain lambat sangat ke? Kalau hampa nak tahu, dulu nak dapat permit 3 ke 4 tahun baru boleh dapat permit. Lah ni dengan inisiatif E10 yang diperkenan oleh kerajaan negeri, dalam masa 10 bulan je dah dapat permit. Padu tak padu? Wow, hebat! Bagi pelabur, masa itu mas lebih cepat daripada bina kilang, lagi cepat daripada dapat duit. Ada lagi. Kedah juga memperkenalkan projek The Greater Kedah, di mana vision tahun 2050 yang jelas, so membuatkan pelabur lebih yakin. Ditambah pula dengan suasana suhu politik yang stabil, yang aman di negeri Kedah. Oh, patutlah pelabur suka masuk. Pantas, vision jelas, good job MB Sanusi dan tim. Pas mampu perintah Putrajaya. Anda orang Kedah nak bayar zakat? Jom berzakat dengan Seriti. WhatsApp nombor di bawah.